Sekarang ni Tesla Model 3 aku ada masalah. That's why korang nampak aku pegang steering ni. Sebab apa? Jom aku share. So kita ada Sophie kat sini untuk bantu aku untuk tukar daripada yoke steering aftermarket ni kepada original steering ni balik. Sebab apa? Okay, kalau korang tengok, aku punya yoke steering ni, kualiti dia punya Alcantara dah tak cantik tau. And then dia patah kat sini. Sangat-sangat bahaya Mungkin disebabkan oleh kualiti dia punya besi bahagian dalam ni ke apa kan. Aku rasa macam bukan tak selesa, bukannya tak okey. Steering yoke ni dia okey je. Cuma aku tak suka Alcantara punya kualiti ni. Itu je kot. The best solution is aku kena tukar steering yoke yang lain, which is kena belilah ataupun aku tukar balik kepada original. Yang ni memang kualiti dia original lah. Cantik je dia punya leather kan. Itu je. Sebab aku sakit mata tengok. Nampak ni berkedut-kedut ni. That's why kita tukarlah steering original balik. Maybe nanti next time aku akan belilah yoke steering lain ke, ataupun aku tengah decide nak tukar yang Tesla Cybertruck punya steering. Itu pun cantik tak? Oh baik tak? Kan? Pomen Sophie tengah adjust tengok apa dia cocok tu. Tengok macam mana kita orang tukar steering ni. First thing first, kalau nak buka benda ni aku belajar is kena pakai ni Test pen. Test pen kecil. Ini kena cocok belah bawah. Oh, ada lubang untuk Untuk steering. removekan airbag ni lah. Ini penting lah. Tapi actually seram juga lah. Korang kena turn off dulu lah kereta ni. Kereta ni aku dah boleh cabut dah. Dia kena berhati-hati sikit lah. Dah keluar. Oh. Ni kat dalam ni ada dalam 4 skru T25. Macam top skru lah. Aku dah cabut dah skru tengah ni. Sebab kalau barang tak cukup, kita pakai allen key dengan ni. So aku sangkut, aku pusing. Pak! Momen kreatif. Sekarang ni kena wiggle-wiggle sikit lah. Wiggle. Dah cabut. Oh. Tada. So lepas dah settle buka skru ni semua, benda ni boleh cabut lah. Nampak? So steering yoke ni pun dah settle, dia assemble. So ada few things lah kena cabut. Wire ni pun kena cabut. Sebab dekat original punya steering, dia dah ada dah terminal ni. So once cabut, ni yang last lah. Kat belakang ni boleh cabut dia punya macam rubber grommet. And then baru boleh cabut fully. So ni original stock steering for Model 3. So apa kena buat is reverse balik lah apa yang aku dah cabut tadi. Ni semua dia punya cruise control dengan volume button. Okay guys, alhamdulillah settle lah pasang. Semua fully functional lah. Signal, flash, lepas tu kamera. Okay, on, settle. So itulah dia pemasangan steering Tesla. So daripada tadi yang yoke, aku tukar balik yang original untuk kita Faiz ni. So aku nak pergi test drive sekejap. And I think that's all lah for today.